Pro 2 offer untuk November. Apa ada Pro 2 offer untuk November? Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ahmad Auto sini. Okey, November 2025. Apa promo? Rebate agak tinggi kali ni. Kita cover satu Malaysia. Offer tak ngam beritahu balik. Kita bagi rebate dan juga komisen terbaik untuk tuan-tuan. Okey, rebate 2025. Arus all. Semua arus 5,000 rebate. Dia datang dengan Tula Box. Ataupun arus all 8,000 rebate. Pilih salah satu lah. So, mana stok yang dapat? Kalau 8,000, 8,000. Kalau 5 plus Tula Box tu, dia dapat yang tu lah. Okey, so Ativa normal spec 6,500. Semua Ativa 6,500 kecuali Ativa Advance 7,000 rebate. Okey, untuk Myvi, Azia pula 1,000 dan Ativa 500 untuk graduate student. Free gift rebate dan cash commission. Tengok sampai habis, insya-Allah offer terbaik untuk tuan. Siapa yang berurusan dengan saya, pastikan tuan cancel dulu urusan dengan orang lain. Cancel dulu urusan dengan orang lain baru berurusan dengan kita. Alright, jom tengok yang lain. Untuk Myvi pula, rebate student 1,000 untuk graduate student. Untuk yang graduate diploma ataupun degree pun semua, dia ada 1,000 rebate lah. Bawah umur 30 ke dalam setahun lebih kurang macam tu lah. So, standard G, X, 1.5S, H dan juga Advance 62,206. Belah kanan sekali pricing dia. 62,206 sekali insurans dah all in. Rebate Pro 2 kosong. Rebate Amat Auto kita bagi 500. 90% 653 full loan dalam 726. Ini untuk kereta Myvi. Myvi apa tuan nak, tuan beritahu kita. Okay, ini kereta yang paling laku setakat ni. Kita beza Advance beberapa spek, sorry, dari 1.0 dan 1.3. Premium yang paling laku lah. Advance pun sama. Okay, Advance kanan sekali 52012 insurance all in. Rebate Pro 2 memang tak ada, zero. Tapi Amat Auto bagi 400 rebate untuk awak. 90% 546 full loan 607. Itu antara kiraan untuk kereta Beza. Tak ada rebate. 400 tu commission untuk awak. Premium tu boleh lah saya bagi 300 untuk tuan. Tak ngam tengoklah 400 pun boleh, insyaAllah. Okey, untuk tuan-tuan kereta Beza. Pro 2 Ativa. Apa yang ada ni? Untuk graduate dia akan ada 500 lagi extra. Untuk graduate 500 lagi extra rebate. Okey, kali ni Ativa yang lain-lain kecuali Advance. Yang lain semua datang dengan 6,500 rebate. Yang Advance pula 7,000 rebate. Boleh tengok situ anggaran kiraan. Saya akan bagi extra commission 600. Untuk Advance 2 tone ataupun Advance special metallic 600. Tu anggaran lah. Kau offer tak ngam beritahu kita balik. Okey. 76039 dah sekali insurans. Rebate Pro 2 bagi pula 7,000 rebate. Amat Auto bagi 600. Offer tak ngam beritahu balik. Okey, monthly 90% dalam 753. Full loan 837. Ini untuk Ativa Turbo 1.0. Okay, so tengok yang lain pula ya. Alright, so tengok offer lain. Yang mana Ativa mana tuan nak, boleh tengok monthly payment tulisan merah tu, commission kita bagi. Yang ni pun sama, ada rebate 1,000 untuk graduate student. Untuk Azia, Ramah, ESG, SSE dan Advance. So beberapa offer di sini. Advance kanan sekali 51468. 1,000 untuk graduate student. Okay, so rebate dia kosong official dia Pro 2. Okay, tapi yang lain lah. Yang kosong. Okay, rebate Amat Auto 500 extra rebate. Free dashcam dengan reverse camera kita bagi. 90% 542 dan 602 full loan. Ini untuk kereta Azia. Tengok Azia mana tuan nak. Pro 2 arus dengan dua spek yang kita ada, X dan juga Advance. Okay, kali ni dia ada dua kind of rebate. Pertama 5,000, kedua 8,000. Let's say Ativa Advance tu 5,000 rebate. Dia datang dengan free Tula Box lah kalau 5,000 rebate. Kalau Advance tu 8,000 rebate, dia tiada Tula Box. 8,000 rebate. Rebate extra kita bagi 1,700 untuk tuan-tuan. Monthly roughly dalam 800. Full loan 890 untuk arus. Boleh tengok situ arus mana yang tuan nak yang sesuai dengan tuan. Ini kereta yang paling laku setakat ni, tak ada rebate. Advance dia bagi 500 rebate daripada saya. Pro 2 tak ada rebate. 78,273 tu sekali dengan insurans all in. Monthly 90% 776, full loan 862. Ini untuk kereta Alza. Tengoklah spek mana yang tuan nak. Tulisan merah tu commission ataupun rebate extra saya bagi pada tuan-tuan. Okay, free gift kita bagi tinted discount voucher. Tinted discount voucher 500. Dashcam quarter ataupun reverse camera 4/3 inci ataupun car vacuum cleaner salah satu. Steering lock ataupun payung which is semuanya unconvertible to cash. No gift for all in rebate, tak ada gift lah. So jangan deal. Ketua kena ingat. Jangan deal dengan ada SA assessment lain at the same time. Kalau ada pastikan cancel. Kalau tak kita boleh buat transaction untuk tuan. Tolong mesti cancel. Pastikan cancel. Jangan deal
ada assessment at the same time. Okay, Ahmad Auto 2020, handphone 016333333676, kereta ahmad.com. So itu saja. InsyaAllah jangan lupa like, share dan komen. Share kawan-kawan siapa yang nak offer ni. Dan juga komen kat bawah ni kereta apa yang tuan nak follow saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.